Ada hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW waktu buat haji ni dan perjalanan daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, kejadian ni. Qala Nabi SAW, kata Nabi kepada Al-Fadl, jaga baik-baik, jaga mata hang masa buat haji. Man hafiza fihi basarah, barang siapa yang jaga mata dia masa dia buat haji, dia tak tengok benda-benda tak elok. Walisanah, dan dia pelihara mulut dia, lidah dia, dia tak cakap benda-benda tak elok. Ghufiralah, dia dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Balik dia jadi macam mana? Kayaumi waladathu ummu, bersih macam baby baru beranak. Daripada 20,000 orang lebih yang pergi, berapa orang ni yang balik mai jadi macam baby baru beranak. Muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah. Ambil yang cibat, buat yang terbaik kita boleh buat, dan kita nak kali ni kita bawa balik haji yang mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك